Pin Bom Delima Sakti. Bahagian 3. Wah, banyaknya buku. Saya suka. Bilik buku je. Ya. Buku ini sedap. Tak berkesaja. Cepat. Anda gagal. Cu di mana? Upi, tengok tu. Kunci. Oh, pintu pun kat situ lah. Jom, kita ke sana. Shh, nampaknya kita kena tebak. Mana cucu nak lari? Mana cucu nak lari? Cepat, buka pintu. Selamat. Bilik apa ni? Ini bilik Tahir. Kita nak buat apa? Kita kena lawan dengan binatang berkaki 8. Mak, oi. Binatang apa tu? Tak menjadi. Jangan! Biarkan dia pergi. Upi, kunci. Batu delima sakti. Akhirnya, batu delima sakti jatuh ke tangan aku. Batu itu kita orang punya. Bagi balik. Budak kecil tak cukup ilmu. Mana boleh kalahkan nenek? Dengan adanya tongkat saktiku dan batu delima ini, akulah yang paling berkuasa. Tiada siapa yang boleh mengalahkan aku lagi. Tok Dalang boleh. Tok Dalang? Mana? Mana dia? Aku akan hapuskan dia. Korang tak apa-apa? Mana Upin dan Ipin? Penipin ada dekat dalam dengan nenek kebayan. Apa? Upin Ipin. Ha.
kau kali ni. Tak semudah itu. Aku ada ini. Ha? Tak ada kuasa. Batu delima tipu. Ya, kau dari sini. Atuk, agaknya ada ke batu delima yang betul? Ada. Agak-agaknya kat mana ya?